Katakan dalam akaun Tuan Puan ni ada 4.25 gram. Jadi Tuan Puan pun keluarkan sekeping 1 dinar. 1 dinar bukan 1 gram, 1 dinar adalah 4.25 gram. Tuan Puan pun keluarkan dan post ke alamat rumah sampailah emas ni kat tangan Tuan Puan. Dah sampai kat tangan Tuan Puan, try letak dalam wallet. Ni contoh, katakan ni contoh wallet. Tuan Puan letak dalam wallet. Okey, letak dalam wallet Tuan Puan. Dan tahun depan dia tetap akan ada Tuan Puan. Itu kelebihan emas lah. Dan ketika itu baru kita sedar Tuan Puan, rupanya simpan emas ni duit kita tak bocor. Bila kita dah tukarkan kepada sekeping 1 dinar Tuan Puan, hari ni kita simpan, tahun depan Tuan Puan confirm ada lagi Tuan Puan. Confirm ada lagi. Sebab emas memang macam tu. Sebab tu emas ni bertahan Tuan Puan. Tapi kalau Tuan Puan letak 2,400 dalam dompet, dalam wallet Tuan Puan, percayalah, sekejap je duit tu akan ada. Dan selepas tu duit tu dah hilang entah ke mana. Itu yang berlaku bila kita menyimpan duit. Tapi sekeping ni kita tak rasa pun ada 2,400 kan. Sebab apa Tuan Puan? Sebab kita tidak melihat nombor. Kita tahu kat tangan kita ada 1 dinar. Jadi kita simpan. Simpan tahun depan 1 dinar tetap ada. Tetapi yang ajaibnya Tuan Puan, tahun depan mungkin dah 3,000, 4,000, 5,000 Tuan Puan. Sekeping berat yang sama tapi nilai dia semakin bertambah.